Hello guys. Okay, kita dah sampai di lokasi untuk foto. Untuk video kali ni kita akan try untuk recreate poster untuk filem Blood Brothers. Wah, penat. Rushing dulu. Berpakaian baju Melayu dan juga baju kebaya, dengan juga berpakaian baju kebaya. Jom, let's go. Lepas tu kita tonton filem Blood Brothers. Sampai bila kau nak hidup macam ni, Rap? Ubah dulu hidup kau sebelum kau nak ubah hidup orang lain. Cik, sama sih suara aku macam Syahnas Samad. Sejak dari itu, dioranglah family aku. So hi guys. Kita akan recreate poster dalam ni. Okay guys, kita dah sampai. Yes, untuk photoshoot self photo punya. Okay, so kat sini actually every year kita orang di sini. And then you guys boleh tengok lah kat sini. Ni kamera dia. Okay, kamera ni macam the income, the outcome dia. And then kita ada background, boleh pilih colour kat situ. Props kat sini. Kita ambil yang standard je. Actually ada raya, tapi lah kita nak tengok buat poster kan, takkan ada background raya pula. So kita try dulu photoshoot. Nanti akhir video baru kita tunjuk macam mana poster ataupun foto gambar yang kita dah jadi buat. Okay. Oh bro, aku sebenarnya tak nampak apa ni. Dia like kabur. Korang actually kita orang dah terlambat. Kita orang dah terlambat nak pergi tengok wayang cerita Blood Brothers tu. So lambat tak lambat lah, kita orang kena tengok juga. Boleh nak beli tiket ke apa, sebab kalau nak tengok waktu lain memang seat dah full. Kita orang pun beli pun dah ramai gila dah. Dah beli semalam dah sebenarnya tiketnya. Seat pun dah banyak penuh, yang tinggal depan-depan je. Kalau depan tak syok lah kan. Takkan nak berdongak pula je. So kita orang dah rushing. Tengah rushing ni. Yes, tengah rushing ni. Wah, penat. Rushing dulu. Nanti dah start. Kita dah buat 20 minit. Lama-lama terlucut juga kain ni. Samping. Bisa duduk kita ni. Listen here. Kita orang baru sahaja selepas menonton filem Blood Brothers Baranaga. So yeah. So sebenarnya disebabkan ramai sangat cakap yang filem ni best. Dia lagi kat TikTok kan, scroll orang kata Blood Brothers 1000 per 10 lah. Cinematic memang power lah, action scene memang power lah. So kita orang dah tengok dah hari ni. So kesimpulannya best. Kita orang tak put high expectation untuk movie ni. Sebab sejujurnya masa filem Sheriff dikeluarkan, aku like filem ni macam biasa je. Tapi ramai sangat cakap filem Sheriff tu memang best gila. Bagi aku macam like normal. Aduh. Apa benda lagi? Bagi aku filem Sheriff tu biasa je, like normal. So aku macam tak nak letak expectation yang tinggi. Sebab mungkin aku dah terbiasa tengok action luar negara punya kan. So aku tak mengharapkan apa-apa. Tapi bila kita tengok hari ni, action dia Chef kiss.
Tak, kita orang kan actually dah lambat kan. Waktu kita orang masuk tu memang semua orang dah ramai kat seat. Lepas tu kita orang scene. Tapi nasib kita masih awal lagi lah kan. Yes, nasib baik. Awal macam mana si Shahnaz Ahmad yang memegang watak sebagai Gus tu ambilnya Syafiq Kyle ni memegang watak sebagai Arif. And then Hafal. of course. And yeah, daripada awal kita orang tak bercakap to each other. Kita orang memang tengok. Korang tahu tak, daripada awal dia punya cinematic tu, kamera dia memang cantik kan. Dia macam vibe-vibe. Tahu tak, dia POV. Like, serius. Ada satu fight scene tu dia ada menggunakan action scene yang POV. Like, letak kat sini, pop macam tu. Like, tak pernah tengok pun. Untuk aku tak pernah tengok local action yang buat macam tu. Walaupun dia sikit, but ianya baru dalam filem, perfilman lokal. Tak masalahnya kan. Okay, sabar dulu sebelum tu. Tak boleh, tak boleh sabar. Masalahnya dia punya cinematic tu kan, bukan waktu action scene je masalahnya. Daripada even small matter perkara kecil cantik dia punya tu. And saya impress. Memang dia macam apa orang kata, saya tak tahulah sebab saya tak reti lah kan cinematic ni. Tapi macam vibe dia tu gelap kan. Perasan tak? Yes. Kita bagi disebabkan untuk video ni aku akan keluarkan dah seminggu selepas filem ni keluar. So aku akan letak spoiler dalam video ni. So awas. Menceritakan dan memfokuskan kepada dua watak actually. Satu watak Shahnaz Ahmad, which is Gus. Yang kedua adalah Arif yang dilakonkan oleh Syafiq Kyle. Dua ni brother. Tapi actually dalam filem ni, kalau korang tengok trailer tu, like cerita ni pasal gangster kan. Tapi sebenarnya dia macam sheriff version gangster. Kita selidik siapa yang khianat. Siapa khianat dalam gangster tu. Actually cerita tu pasal tu. Pasal tu je, tak ada pun macam kita ni. Contohlah si gangster ni dia ada bermusuh dengan kumpulan lain. Tak ada pun. Dia macam dalam kumpulan dia je. Yes. Dan kalau tengok trailer, aku macam rasa filem ni mengisahkan tentang yang Gus ni dapat jadi kepala naga. Dan Syafiq Kyle mungkin dia macam tak suka, so dia khianat dekat Gus. Dekat trailer macam tu, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. So plot twist dia unexpected. Memang unexpected. Tapi saya dapat expect dengan betul. Dan saya pun expect dengan betul juga. Ya. Ada dua plot twist yang saya expect dengan betul. Tapi macam plot twist yang bagus lah. Tak semua orang terfikir benda tu happen. Okay, kita lupa nak mention pasal Emilia Henderson. So Gus ni dengan Emilia Henderson ni, Shahnaz Ahmad dengan Emilia Henderson ni, diorang Couple. So diorang nak tunang and then diorang nak kahwin. Dan Emilia tu siapa? Emilia tu anak kepada ketua, kepala naga. Anak ketua gangster diorang tu. Yes. Dan adik dia adalah Syukri Yahya. Memegang watak sebagai Fadlan. Tapi macam tak kena sebenarnya. Kan? Rasa macam tapi plot twist kan. Plot twist Ujung-ujung kita bagi tahu kenapa macam tak kena tu. Okay. Ya, waktu dah adik-beradik kan, muka macam tak kena. Macam muka tak kena. Tapi kita macam kenapa tak kena? Ya, muka Ujung-ujung baru dapat jawapan kenapa tak kena tu. Tak apa. Faham? Spoiler. Baru dapat tangkap. Spoiler alert. Okay. Dia bercinta dengan diorang nak kahwin, Shahnaz Ahmad dengan Emilia Henderson ni. And then tahu tak, actually sebelum tengok cerita ni, saya tak tengok pun trailer. Saya tak expect apa-apa. Awak tahu ke Emilia Henderson mati? Tak apa, memang spoiler. Sorry guys. Tapi jangan bagi tahu ending dia macam mana. Okay, kita just bagi spoiler minor. Okay. Emilia Henderson mati. Ya. Kat trailer dia tak bagi tahu lah. Tak, awak dah bagi tahu spoiler awal tadi. Sorry guys. Spoiler guys. Okay, lepas tu itu je spoiler kita sampai situ je. Memang ini spoiler tapi kita orang tak nak terlalu dalam. Tak nak spoiler terlalu sangat. Senang cakap bila korang tengok video ni, buatkan korang macam Emilia Henderson mati, aku nak tengok lah. Macam tu. Okay, bila korang tengok video ni, tu je. Sumpah sedih. Memang bayangkan Emilia Henderson adalah ketua grup diorang. And then ketua?
dia anak kepada ketua, ketua. Anak kepada ketua grup gangster tu. Dan Gus ni walaupun dia ni gangster, tapi dia actually hati dia ada cheesecake. Cheesecake. Dia macam hati dia lembut. Okay, dia sangat-sangat sayang dengan Emilia Henderson punya watak ni lah. And memang sangat-sangat sayang. And dia ni sebenarnya adalah family hood. Okay, dia ni memang sangat sayang dekat Arif, wataknya Syafiqal, dekat Emilia Henderson, kepada bapaknya Emilia Henderson, dan juga geng-geng dia. So dia memang family hood lah. Senang cakap, dia macam Tom bukan Dom dalam Fast X tu, Fast Furious. Ni version Melayu ni. Melayu ni. Yeah. Yang kedua, action dia. Okay, action ni awak boleh bagi berapa rating kalau? Weh, sumpah action dia tak tipu, tak main-main. Action dia memang memang mantap korang. Tahu tak, saya rasa scene, tak ingat lah yang mana, sebab dia ada banyak scene gaduh, and then semua tu macam memang mantap. And then yang saya impress, ni tak spoiler kan, pasal scene gaduh. Scene gaduh. Okay. Okay, pasal scene gaduh ni, Syafiqal ni dia kena ikat. So ikat kat kerusi, and then dia gaduh sekali dengan kerusi tu. Bayangkan dia berdiri sekali dengan kerusi yang ikat kat badan dia, and then sampailah kerusi tu patah. So korang tahu tak, macam nak berlakon dengan kerusi wah. Bukannya sesuatu yang mudah. And then action dia memang mantap. Biasa. And tak sakit kepala untuk tengok. Lepas Senang cinematic dia memang cantik. Senang cakap, siapa yang suka filem-filem like Shang-Chi, tapi Shang-Chi guna CGI, tapi ada guna practical punya untuk kan scenes. Sama macam ni, banyak juga practical. Lepas tu senang cakap, kalau korang suka yang jenis yang fighting sok macam tu, filem ni lah. Ada satu scene action yang aku sangat-sangat familiar, which is scene, ada satu scene tu kita nampak macam dalam cerita Marvel sini. Betul korang. Kalau korang tahu scene mana, korang kena tengok tapi memang aku masa tu tengok macam macam ku kenal sini, macam ku kenal. Nak kata sama, tapi macam lebih kurang. Macam lebih kurang. Betul. Tapi adalah kelainan dia, macam version lokal yang kita tengok yang tanpa kuasa kan. Tapi memang best. Aku rasa cerita ni sangat berbaloi. You know what? Syukri Yahya berlakon dalam cerita action. Sebelum ni dia dekat drama-drama TV cinta je wak. Faham tak? Betul. Muka-muka jambu kan, tapi dia bawa watak scene action. Ya Allah, sumpah lah. Kau tahu tak, dia tembak tu Shahnaz Ahmad pun sebelum ni ada action. Ada cerita Polis Evo 3. Tapi dia macam still baru jugalah kan. Mesti baru. So dia orang macam bawa watak dengan sangat-sangat lah bagus. Syafiqal memang tak dapat dinafikan lah. Dia orang punya scene lawan tu semua. So total secara keseluruhan saya bagi 100 per 10. Apa pendapat awak pun? Bagi saya boleh bagi 10 per 10 untuk filem lokal. But it not superb like super like dia 10 per 10 je. Faham tak? Dia macam dia 10 per 10, but can be more lagi. Ada credit scene ya. Ada credit scene dan mungkin akan ada sequel mungkin, ataupun mungkin ada prequel mungkin. So sebab dia ada credit scene. Dia ada credit scene. Korang pun kena tengok juga benda tu. Yes. And saya sangat best. Saya suka lah jalan cerita dia, plot twist dia, and then ending dia. Ending dia pun memang sangat best. Dan aku tengok cerita ni, actually beberapa kali aku rasa macam tengok filem luar negara actually. Dan sangat familiar dengan beberapa filem international juga. But diorang hanya mengambil inspirasi dan jadikan version lokal. But good lah, bagi aku good. So itu saja untuk review kita kali ini. Yes. So aku akan tutup dengan poster-poster yang kita dah berjaya buat. Bagi awak macam mana poster-poster tadi? Okay. Okay, jadi okay. Boleh. Ya. Tapi sebelum end video ni, saya nak bagi satu skrip yang saya suka. Nak bagi skrip. Okay. Action! Ingat guys, kau yang pilih jalan ni, kau ingat kau layak ke jadi naga? Kita je. Brother akan sentiasa belakang anda. Pula dah.
Yang ni Jackie yang cakap. Oh Jackie. Jackie mana dia sakit? Dia tengah sakit. Ikutlah. Brother akan sentiasa berada belakang brother walau apa yang jadi. Jackie pun kita nak bagi tabik spring sebab sebelum ni kita tengok dia macam selalu memaki-maki tapi dalam drama, tapi dalam filem ni dia jadi komedian, Matt. Dia macam like Weh, cerita ni bukan. kelakar gila. Sorry lah, korang tak habis lagi. Tak habis lagi. Kita suka sangat lah. Kenapa cerita dia macam ni So korang jangan lupa untuk tonton filem Blood Brothers. Blood Brother Baranaga di Pawagam. So itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan mungkin dalam 3 atau 4 hari yang akan datang aku akan post video yang baru. Okay, kalau lebih tu maksudnya aku agak busy sikit. Okay, so bye bye.